Abang Anol gila-gila kepala macam roda. Budak semua bersuara bising macam pesta. Kain pelikat melayang angin bawa cerita. Thailand punya Geng. Kali tu Abang Anol berada dekat City One. Pemandangan tu hari Sabtu. Saya dah boleh apa di rumah. Jadi kami orang nangga Street Midnight Kereta Supramanium. Wish. Abang Anol malas nak madah sebenarnya. Ada 18 RM di rumah. Tapi dalam bentuk Hot Wheels lah. Ya Allah. Honda Myvi tadi ada tadi Myvi kayak Supramanium, Toyota, kereta Dash, Hot Wheels, kereta Fairlady, Fairman, macam Evo 3, Evo 4, macam Wira. Ya, kedai Wira abang. Tapi malas nak madah. Sebenarnya kita ada juga Iboh Gambung. Ini bukan Iboh 10, Iboh Gambung. Jadi kita orang nangga video tu kita akan ngesong dengan kita orang flavor apa? Bukan beb. Tahu kan nangga kereta-kereta apa berada dekat Street Midnight City One. Has. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's more than Monday. Tomorrow never comes until it's too. Ya Allah, jarang abang nangga kereta ambulan. Diedit sidak. Ambulan lah. Bang, ambulan lah. Ambulan. Bukan. Apa? Polish entry want to jaga. Polish. Nya polish kacanya. Ada kedai detailing. Dan kau nangga semacam tu nya ala Initial D, bentuk pandah tokai nya ala Initial D tapi polish. Ayo cak habis review ke tak Bos Jam.
So geng, ia adalah daripada Abang Anol. So kita akan berjumpa di next vlog Mas Bro Studio Production. Jadi kita boleh follow kami orang dekat situ. Jadi apakah aktiviti-aktiviti daripada Mas Bro? Tunggu next video. Itu adalah dari Abang. Itu adalah dari Abang Anol. Night Street kereta-kereta. Kelak Abang Anol gimbal kereta diimpun. Kereta abang tengah servis 18,000 pound sterling tengah servis. Jadi yang belum follow kita boleh follow. Kelak ni tahu kita ada motosikal kecil. Kata double hanya di Mas Bro Studio Production. Jangan lupa like, comment and share. Subscribe. Assalamualaikum.